birthday travel hari ni. Birthday trip to Ipoh. Birthday trip to Ipoh dengan ETS. Jalan-jalan sepanjang hari tu. Okay, bye-bye. Orang. Jom. Hari ni nak pergi mana? Ipoh. Lepas dah. Dah sampai. Alah. Lambat lah. Cepat kan? Dia pagi dia banyak sikit. Dah dah. Ni, kata nak bagi orang ni, ada orang. Birthday saya. Apa ni ambil satu macam ni nak bagi kat awak? Okey. Pilih salah satu. Kita nak jadi birthday. Terima kasih selamat hari jadi. Terima kasih. Semoga rezeki. Terima kasih. Okey. Ini kan. Ni sandwich sourdough. Dalam dia macam ni lah inti-inti dia. Ini. Maksudnya tadi tu bukan kita, bukan friend kita kan? Tak tahu. Friend dia orang kan? Kira kita lah dia daripada sini. Today is my birthday. Your birthday. Okay, well, happy birthday, ma'am. I'm gonna put you into the... And You cannot eat meat. meat can, fish cannot. Oh, semua all can. It is not fish. No, no. Huh? Not fish. Not Fish. fish. No. Okay. Egg. Okay. Thank you. Tak bagi rezeki besar. Thank you. Sekejap dah nampak ni baru sampai KL Central. Kita orang risau sebab dah 8 Ini lebih. komuter. Alamak, yes kat mana? Antara bandar. Antara bandar. Atas. Kok dibawakan saya punya. Tak tanya siapa. Ni. Ni tanya dia. Tak payah. Nak tanya tak? Boleh. Aku boleh tanya malam tu. Nak tercekat kat sini ke nak tanya? Tanya lah. Dia dekat sana. Di sini je. Sekali je. Satu ke dua? Satu je dulu. Satu je. Kok dia nak tu. Kok dia nak tu dengan kari pap. Dan kentang. Tak ada tempat kentang. Alamak, tak ada. Ni dia, kari pap kentang. Oh ni jambu ni. Ah. Boleh lah. Kita satu. Berapa? Satu. Dengan anak kan? Mami nak red bean bun lah. Okey, sekejap saya order Ni satu. Kalau saya nak gigit, saya share dengan awak. Boleh lah. Banyak besar. Nampak ke kita ni? Cepat. F11A. Kodi dengan bawa sandwich dia. So kita ya Allah, panjangnya jauh. Yo, Masalah naik train dah. excited tak? Naik. Saya pun. Kamu tak naik train. Betul ke ni? Train belah sini? Dia tulis dah tadi. Awak nampak? Oh, dia kata ni betul Ipoh. Jangan pergi JB. Okey. Sila pastikan tiket anda ni. Ni D, ni baru D. Kita belakang sekali. This is D. Betul ke? E.
Ya Allah. Train ke Ipoh. Train ke Ipoh. Dah. Apa kita? 11A. So. Oh, visit dah. 11A. Mana nombor dia? Oh. 11AB. Sini. Okey. Kita backward kan ni? Tak tahu backward ke forward. Kita balik lantaklah. Tak faham. Okey, yang penting dah masuk. Kecilnya dia punya ni. Kecilnya dia. Tak sini. Oh, tak ada overhead bin. Tak ambil makanan. Okey. Nak bagi mana? Ya. Sana nak bagi sebelah sana. Adik. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Boleh tak saya masukkan awak dalam YouTube saya? Terima kasih. Kita orang kan bagi sandwich kat orang. Kita orang beli makanan lain. Dan ni sana. Ini lagi je. Lupa dah ambil sudu. Tu makan pakai tangan. Nanti basuh tangan lah kat toilet. Sedap apa? Aku turun. Ni. Kecil je tu. Cepat sambal je. Kelantan. Antri. Turun seorang. Habis. Train sleeper kan? Saya dekat toilet. Yang berikutnya, Qinghai. Sekiranya anda menghampiri stesen destinasi anda, sila pastikan tiada Your destination station. Kindly ensure that none of your belongings are left on board.
KTM Berhad. Apa? Ada air? Air panas. Air panas. Air panas tak dekat. Bibi. Bibi. Belum tentu jodoh ni. Allah Akbar. Ni kopi. Dia air panas sikit. Ni kacang saya. Tengok kacang podi. Ni kacang podi. Jangan nak minta kacang orang lain baru habis Kita dah sampai Ipoh 11:28. Laju lah. Tak on time lah. On time. Sebab dia kata 8.55 setelah 29 sampai 11.28. Okay, ayo kita sampai. Dah. Dari sini kan macam aku cuka shotang. Macam cerita kucuk shotang Okay, kita nak jalan. next trip. Okay, next trip kita mana? Kita pergi sini. Chef Besarkan Uni sikit. Brewster. Chef Uni Brewster lah. Let's go. Mana ada dari tampang TMS? Straight kita tak tunggu Grab, kita nak bergerak. Kejap. Awak ambil video tu. Budak-budak Grab ni. Depan ni ada Dewan Bandar Raya. Saya buat video juga boleh ke? Kawan-kawan ni. Ada mau tak? Dah, jom. Tinggal sikit. Yeay. Wah, tengok dia ambil gambar. Semalam tak kerana jam. Apa? Jam lah. Tak ambil Grab. Berat dengan drive lah.
bagi kat sini. Assalamualaikum. Aku kata aku tak pernah dengar jarak bayang. Dia banyak kafe-kafe kat sini kalau kau tak nak pergi yang sana. Tapi mami nak makan tu kan kat situ kan. Apa tu? Cicongpan. Tapi tak lah kot, tak kisah. Dia tak semua kedai ada cicongfa. Ni breakfast biasa je ni. Kau nak lintas ni tak ada. Oh, dia yellow je. So kita Yellow patut. sendirilah. Tak ada kereta patut dia bagi kita jalan. Jom. Ada orang berhenti tu. 前面是去那个了。 Okey, Pak. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Sini banyak kopi. Nak jalan terus? Di kedai lah. Kedai sekejap. Tak. Kedai ke kiri. Kiri. Kiri lintas 2 lane ke kanan. Nama jalan dia. Punya pelayan ni kan. Tadi dia hantar ni. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Saya pun terkejut ah. Dia salam. Kenapa terkejut? Sebab macam selalu tak penjual ke apa, selalu waiter kat kedai mana dia bagi salam. Nak hantar barang mana ada. So ni pun dia bagi salam. Assalamualaikum. Okey, bagi salam. Tak, banyak pahala semua. Macam, ui banyak. Kau nak makan nasi lagi nanti. Nasi lagi tak apa. Cuba bismillah. Dia mana nak test taste. Sebenarnya saya dah kenyang. Kau nak cakap. Sebab kat tray makan macam-macam. Tapi sebab Kalau kau ambil cicongpan kan dia ais, dia sejuk kan? Cicongpan tu sejuk ke panas? benda cicongpan tu sejenis makanan juga. So dia panas? Panas. Tapi tak banyak macam ni lah. Tak pasti. Ni tadi nak gambar pun tak nampak banyak. Yelah. Dia ambil awak pula. Ni kot dia punya. Dia order roti bakar je. Sebab dalam train dia dah makan nasi lemak. Ni kan tak sedap. Tak nak kenyang. Dia nak rasa. Biasa kat sini, selain dia bagi salam, tiba-tiba tengah makan dia datang. Cik dapat semua makanan. Wah. Macam selalunya dekat big restaurant. Macam hotel 5 star. Yang fancy restaurant macam The Great yang saya pergi hari tu. Dia macam tu. Macam kedai biasa, kedai macam kampung. Bagus lah. Rasa dihargai. Apanya tu sedap ke? Kita lepas ni nak pergi Concubine Lane. Jom. Jom, seperti yang dalam plan.
saya plan kat rumah dah plan nak makan cicompan. Tapi pergi gatal order wonton. Tak habis. Sekarang saya menyesal tak makan cicompan. Ayo, kopi Pine. Oh, museum. Cara fotografi. Habis. Boleh buang. Habis guys. Dah habis. So, boleh buang. Buang. Mari. Cek tuan sampah. Betul lah tadi dalam sini tak? Tak ada. Oh, iyalah kita lalu Arif channel tu. Memang ni kat kawasan dia. Ni. Dia tunjuk sini. Tapi ni memang kawasan dia semua. Ha. Tu kawasan dia. Tak tu sampah tu. Mesti cek tu sampah. Mari di kat tengah boleh? Boleh? Mari. Ini bukan orang. Awak nak? Tak. Nak jalan? Jalan? Jalan. Sebab tu dia dah. Kita nak buang tu dulu. Kat mana? Sekejap. Apa lagi? Susah tak boleh guna tangan. Kena buang cepat. Cepat. Okey deh. I'm clueless. Oh, kat sini yang macam-macam jual-jual. Ya. Ambil video. Kucing. Dah sikit Mami. Mana? Kita nak shopping. Kita jalan je. Labu. Tu sampah besar terus. Tu kalau kau nak tengok map ada tu map. Oh, itu tengah panas tu. Mana? Kita depend on our map je. Oh. Ini pekan orang handsome. Okay, this is the other side of Porcupine Lane. Tadi kita kat belah sana. Ni apa? Pekan orang handsome. Handsome. Ini pekan orang handsome. Maksud dia Ipoh. Sekarang kita nak pergi masjid Cina Muhammadiyah kan Pa? So kita orang order Grab. Sebab dia jauh. Berapa kilometer tu? Tak lah, berapa kilometer? 16 lah. Memang kena order Grab. Kalau tidak nanti kita jadi marathon pula. Grab kat sini. Alza apa? Pro 2 Alza ALA 2885. Okey. Kita dah sampai. Tak solat kat sini. Mana? Agak tutup. Oh, okey. Kita orang apa-apa careful. Kita orang cakaplah nak apa kat sini. Orang nak solat. Lepas gambar kejap. Lepas tu pergi Solat jamak. Solat jamak takdim.
toilet wanita dekat sana. Cantik dalam dia. Hai, hai si kurus. Nah. Oh, Tutup ke tak? belum. Baru lepas solat, lepas ni kita nak makan benda yang paling utama. Kita datang Betul, itu betul. sebab nak makan. Nasi ganja. Sebab nak makan. Nasi ganja. Ya, mari kita pergi. Nasi ganja yang Omel ketakutan masa kecil. Dia kata perut dia berapi. Boleh. Saya nampak kat sini. Tapi adik pegang je sebab kami nak nampakkan ni je. Ya, saya kena tekan. Oh, akak nanti akak crop sendiri ya. Okey. Kasih adik Tak nampak lah kaki ke gambar pada separuh ke. tak apa, okey je. Jom. Mana-mana asal dapat makan. Salah. Tengah beratur kat sekejap dulu. Awak nampak ke tak? Tak tahu awak nampak ke tak? Lah makan dulu. Okey, dah dapat nasi ganja. Selamat makan. Odi, nak makan. Dia tak usah tangan. Mami dah usah tangan. Sini lah. Sikit tangan. Boleh tambah nasi. Kalau tak cukup tambah nasi, tak kuah. Nasi kosong boleh kan? Min dia habis pula. Itu makan yang kuning-kuning dia? Macam mana bau perasan? Tengok tak dia punya tempat duduk budak ni. Orang panggil apa? Child seat. Ini betul child seat. Apa lagi kan? Kan? Very bukan very unique, very authentic, very old, very vintage. Ni orang ni dah kenyang. Next kita nak pergi Halal Bakery. Mirai Presenting Halal Bakery. Dia tak ada exact place. Mhm. So dia cakap kawasan ni. Okay, Cik Nah tak ada mood pun nak cari benda-benda tu. So tak payahlah Papa, jom kita pergi cari City Din ataupun Afif Cendol tu. Mana satu nak? So next kita punya tu ialah cendol. Nama dia City Din Cendol. Tapi C-T. Road C, Road T. Tu yang dalam ni kan? Ah. Density. Oh, density terbalik. Yang dalam ni dia suggest density cendol. Tapi pun dia nampak tadi Afif Cendol. Ni 3 minit dah. Gambar biru dengan hitam. Tengok kat mana. So
Kita orang akhirnya akan pergi ke Deng City Chendol. Ni biru pun cantik kan. Tu sampah tak payah nak. Tak nak tu sampah. Itu jalan. Tak banyak-banyak lah baru dapat. Capture. Polkadot. Okay, kita dah sampai dekat. Tingginya. Ada dek. Dah sampai dekat Deng City Chendol. So, Afif tu lagi menarik ke? Sorry, I ambil gambar kucing ya. Comel. Jumpa kucing. Kita dah sampai dekat Arif Cilo. Dia ambil jagung, saya ambil durian. Di marah. Dia nak masuk dalam ni. Ya ke? Sorry. Itu macam mana? Tak ada cuaca ni. Dia bukan bau durian sebab bau dia sebab dia makan lalu kat hidung. Sorry. Sorry tadi kita tak suka durian. Tengok macam hidung ni. Tapi yang lupa merokok baby. Kau situ. Saya tak tutup video. Tutup. Oh, ni yang tadi kita selalu ke situ tu. Yang ramai orang lalu nak ambil gambar tadi kan? Oh, dia masuk sini. Ha, dia masuk sini. Oh, okey. Nak gambar? Comel ni. Macam mana? Mak ayam crispy. Nak masuk ikon seni makan. Saya satu soalan. Soalan Apakah medicine yang terbaik di dunia? apa? What is the best medicine in the world? Manicin. Money. Okey. Kalau duit tu kalau kau dah sakit mati juga. Kenapa ayam seberang jalan? Cari makanan. Sebab dia nak pergi ke sana. Syahna sebenarnya tak sabar nak pergi Zara Umbrella punya tu, tapi segan pula sebab orang ni semua hebat-hebat. Orang ni hebat juga. Also hebat on your own. Semua orang ada kehebatan sendiri.
kita orang kan, train lagi sejam nak sampai. Handphone masing-masing dah bateri sangat low. Kita perlukan handphone tu sebab tiket ada dalam tu. Jadinya kita orang tak tengok handphone lah ni kan. Kurang kejap nak lap muka. Jadi jadinya Cik Ana ajaklah aku ni berbual kacip. Dia kata kacip tu apa? Tak tahu kacip tu apa. Kacip tu boleh repek-repek lah yang ni kau cakap macam misal nanti kita ada sejuta, kita pergi sini nak repek lah. Ataupun faham tak merepek? Bulan yang merepek tahu. Tak tahu apa nak merepekkan. Sebab otak dah season. Ni pun esok pagi pun dia ajak pergi KL Car Free Morning Run. Macam excited nak pergi, tapi tak tahu lah boleh bangun ke tak. Macam excited lah sebab lama tak pergi. Lepas tu Cik Ana makan durian tadi. Usah kolesterol. Dah dua benda kau tak ikut plan. Pagi tadi nak makan apa? Cicongfan. Congfan tak makan. Makan cendol, cakap makan cendol saja. Kau makan durian. Macam mana? Cendol durian memang nak makan. Kita cakap cendol je. Awak makan cendol jagung. Dia kata cendol je. Jagung tu standard. Tengok orang pergi sehari kita ingat yang masa kita pergi Zurich tu. Itu lagi hebat. So jadinya kita tak tengok handphone, kita tengok orang. So kita dah masuk. Tapi tak ada tingkap. Duduk depan sekali. Tapi tak ada tingkap. Macam selesa sebab tak ada tingkap. Macam rasa tak apalah, cik aku dah ngantuk. Kita tidur. Nanti sampai KL jumpa lagi. Macam mana nak cakap kan, kalau nak ambil beli tiket EDS jangan beli seat depan sekali. Zone A tu, kelas A. Sebab dia sempit satu, dia tak ada tingkap. So tipsnya kalau boleh jangan beli zone A depan sekali, seat number 2C 2D. Tak ada Yang biasa ni. tak ada tingkap. AB lah kan. Kalau belakangnya AB. Sebab tak ada tingkap. Tak ada tingkap tu satu. Lepas tu si kaki sempit. Sebab depan tu tempat letak tempat letak beg. Betul depan kita tu tempat letak beg. So tak payah beli yang tu lah. Yang lain-lain semua okey. Tandas pusing. Itulah pergi kita orang duduk gerabak last sekali F, balik gerabak A. Okey lah, itu je lah. Terima kasih kerana ikut kita orang jalan-jalan dekat jalan-jalan Selatan Baru. Okay, bye-bye. Ni birthday treat 2.0 pula. Semalam pergi Ipoh. Hari ni kan lepas subuh tadi konon-konon pagi Cik Ana nak beli kopi kan. Nak minum kopi sangat-sangat. Tapi tidur sampai pukul berapa? Oh tak, bangun awal juga lepas subuh tu kan apa. Tapi duk rehat-rehat dekat atas tilam yang best. So pukul 12 baru kita pergi keluar cari makan. Yang penting saya dah dapat saya punya kopi. Body tak nak kopi. Okay, jom tengok apa kita nak makan kat mana. Allah, banyaknya. Serius lah. Okay, kita nak makan dekat sini. Jom. Cik Ana suka ikan bawal dia.
Ada mana? Ikan bakar. Apa ni nak tengok ikan dulu? Boleh. Apa tu? Ikan bawal emas. Thank you. Lamanya beratur panjang. Lauk tak nak bayar habis. Loh. Padahal baru pukul 12. Saya nak air kosong je. Tak ada. Tak datang. Masuk tangan dulu ke? Ya. Sebenarnya Cik Ana faham. Bukan lauk habis. Lauk yang awak suka tu dah habis. Okey, banyak yang dah berjodoh. Oh yelah, tapi banyak lagi. Ada lagi. Sekejap buat macam ni. Orang datang dulu. Tapi saya tengok tu banyak ni. Pack. Banyak pack. Bungkus. Bungkus. Ni boleh tak makan? Kalau aku makan je, aku punya omel. Macam mana kalau setiap kali makan sedap? Betul aku transfer duit kat dia RM50. Tapi masalah sebenarnya ada transfer. Takkan dia transfer lagi? Wah, kenyang anak aku kat sana. Bulat dia. Tak payah. Kuatkan hati. Tapi tak tahu lah kan tidur malam kan aku transfer lagi RM50. Alah, dia boleh settle college dia dalam 2 minggu. Kemudian dah masuk tahun 2 dah. Terus kan tengah sibuk cari hostel lah. Dari dalam. Tapi apply juga yang dalam tu. Just in case lah. Apply juga. Barangkali ada tak lah tu. Kalau dapat rezeki, Alhamdulillah. Mau pergi balik 2 km lebih. Sekejap. Dah habis makan. Sekarang sebab ni kedai ikan bakar ni, tunjuk apa? Kedai ikan bakar ni kan dekat dengan The Pulse. So Pok Di kata nak beli roti dekat Jaya Grocer. Dia roti ban tu je yang dia suka. Paling Dekat Jaya sedap. Grocer tu. Roti ban lain dia kata tak sedap. Padahal aku rasa sama je. So ni dah alang-alang kat sini. Kita orang parking kereta kat belakang tadi tu. So malas lah nak drive. Bukan malas, kita nak 10,000 langkah, 10,000 langkah selepas makan. So kita orang jalan je pergi The Pulse dekat depan sana. Nak beli roti ban dekat Jaya Grocer. Dan dia nak coffee bean. Pok Di punya coffee bean selepas makan. Sebab dia punya ais Cik Ana hot. I suka hot coffee. Pakai keluar je dalam bak motor. Itulah. Dah sampai The Pulse. Sekarang kita nak masuk Jaya Grocer dulu. Lepas tu baru beli coffee bean. Wow, banyak. Satu je. Gila ni. Ni Payet. Kan. Ini bukan expired. Tak ada expired ni, 25. Hari ni 21. Memang dia expired kejap lah. Semua 25. Sebab dia fresh bake kan. Semua sama. Okay, nak bayar. Ni kawan saya bagi Friends, sebab saya peminat Friends. I'll be there for Chelsea. Sekarang nak pergi coffee bean, beli Pok Di punya air. Kenapa muka aku je? Kita nampak datang. Nampak? Ada orang. Bagi cream and cookies vanilla coffee base. Lagi? Itu je. Bisa cream tak?
hari ni krim dia wow, explode. Sebab hari ni tak ramai orang, so krim dia buat je comel kot. Kalau ramai orang kadang krim dia lah kat sini je. Tapi rasa dia super. Okay, dia dah dapat dah. Lepas ni kita balik lah nak solat. Jom. Tu tadi tu dekat lubang tu. Okay guys, kita dah keluar the pulse. Masalah sekarang dah hujan. Sekarang baru rasa menyesal jalan kaki. Nampak? Korang nampak tak hujan? Dia tengah hujan ni. Kat sini? Oh, okey. Cepat. Hujan. So ikut dalam? Dalam lah. Oh, okey. Kat sini dia tak ada pedestrian walk. Dekat Tunggu. Majlis Pembalas Sepang bagi pedestrian walk kan. Pedestrian walk dia belah sana je. Dia sekerat je. Yang dekat tempat kita orang parking tu je. Kat sini tak ada pedestrian walk. Oh, Cik Ana jalan laju gila. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kereta laju-laju. Oh, tak ada. Okay, tak ada. Kita kat sini pun. Okay. Ni Cik nak cakap, kat sini ada pedestrian walk. Nampak tak? So, tak adalah kita terumbang-ambing jalan dekat tepi longkang tu tadi. Ada pokok. So, cover lah sikit kita dengan daripada hujan. Okay, kita nak balik. Cik Ana pun nak balik. Cik Ana pun nak balik rumah. Nak edit vlog kali ni. Itu birthday vlog ke Ipoh. Terima kasih kerana menonton kami. Bye bye. Bye Papa.